Vivo V70 memang hebat, memang padu kan. Tapi kali ni mereka mengeluarkan satu versi yang lebih ringan sedikit, lebih light, iaitu kita ada Vivo V70 FE. FE bermaksud Fashion Edition dan kali ni dia hadir dengan banyak warna. Macam saya pegang ni warna Mousse Purple. Memang nak tengok warna dia kan. Kalau kena cahaya, tak kena cahaya. Dan kali ni juga mereka menggunakan MediaTek. Jadi apa yang menarik sangat tentang smartphone ni? Untuk phone ni sebenarnya dia lebih nilai, yang mana harga dia murah sedikit berbanding dengan V70. Tapi dia still lagi powerful dekat sini dan dia menggunakan chipset pada MediaTek. Dan untuk tanda harga dia, ini antara satu-satunya smartphone yang ada 200 megapiksel. Sebenarnya memang susah nak dapat 200 megapiksel untuk range harga macam ni. Dan inilah yang terbaru, iaitu Vivo V70 FE. Dan apa fungsi 200 megapiksel ni? Contohlah anda tangkaplah gambar apa pun kan, anda snap satu gambar, kemudian mungkin anda nak print ataupun anda nak send dekat kawan-kawan anda. Apa yang buat? Anda mungkin cropkan gambar tu. Jadi fungsi 200 megapiksel ni lah, bila anda crop gambar tu, dia tak pecah. Itu yang paling menarik. Walaupun saiz gambar tu akan jadi besar sikit, tapi jangan risau, dia tak pecah. Sama ada anda print ke ataupun anda hantar kat WhatsApp ke, dia macam anda tangkap gambar tapi anda tak pernah zoom kat sini. Itu yang menarik. Tapi tentang kamera ni sebenarnya banyak lagi ceritanya. Sekejap lagi saya akan sambung. Cumanya sekarang kita nak tengok satu benda yang lagi menarik dekat design dia di sini. Okey, design dia, untuk tahu anda, bateri dia agak besar tau, 7000 mAh. Tapi bila saya pegang smartphone ni, saya rasa macam dia hanya ada 5000 mAh sebabnya dia tak terlalu tebal dan dia tak terlalu berat. Tapi bukan sekadar bateri yang besar 7000 mAh, dia hadir juga dalam kotak ni iaitu 90 watt charging. Bateri yang baru ni iaitu 7000 mAh ni dipanggil sebagai Blue Volt dan dia punya 90 watt flash charge ni dalam masa 10 minit je anda boleh main Mobile Legends sekitar 2 ke 3 jam. Menariknya juga dia memberikan 5 tahun jaminan untuk battery health. Jadi untuk jangka masa panjang tu tak perlu risau. Dan dia ada juga bypass charging kat sini. Kalau anda main game ke ataupun anda guna phone anda waktu anda charge tu, tak perlu risau bateri kembung ke, bateri cepat kong ke, sebab dia ada dia punya sistem dia tersendiri untuk selamatkan bateri anda untuk jangka hayat yang lebih panjang. Okey, bateri dah padu lah kan, tapi prestasi dia macam mana? Sebab awal tadi saya sebut dia gunakan MediaTek. Dekat sini dia menggunakan LPDDR5 iaitu High Performance Memory dengan UFS 3.1. Chipset dia gunakan iaitu MediaTek Dimensity 73600 Turbo. Macam mana prestasi dia? Prestasi dia untuk penggunaan biasa bagi saya bukanlah masalah. Untuk anda yang nak guna heavy sedikit, contoh main game lah kan. Main game untuk harga macam ni, untuk grafik macam ni, saya berkatakan grafik untuk mid sahaja. Tapi dia ada tambahan sedikit untuk melancarkan lagi anda punya gaming. Contohnya macam dia letakkan Ultra Large VC Smart Cooling System yang bersaiz 4120. Dan yang menarik juga dekat sini, dia hadir dengan 360 Omnidirectional Antenna 2.0. Memang panjang nama dia. Tapi inilah ciri yang terbaru yang hadir dekat Vivo dan ini antara Vivo yang terbaru yang menggunakan sistem ni. Jadi bila anda masuk hutan ke ataupun anda masuk tempat-tempat yang signal yang lemah ni, anda masih lagi tak terbeban sebab antena dia serata smartphone ni. Jadi anda akan dapat connection yang lebih baik dekat sini. Dan untuk gaming yang lebih best juga, dia hadir dengan 1.5K Super AMOLED dekat bahagian depan. Dan yang menarik juga, dia ada dual speaker stereo dekat sini. Jadi untuk pengalaman gaming tu lebih bagus. Dan dia ada IR buster juga kat bahagian atas ni. Tak cukup dengan tu, ketahanan juga kali ni ditambah baik. Dia ada IP68 dan juga IP69. Jadi kalau terkena air ke ataupun anda buat aktiviti lasak ke waktu hujan ke tepi pantai ke, anda tak perlu risau sangat untuk phone ni mudah rosak. Dan ditambah kalau anda ni jenis tak suka beli smartphone sangat kan, anda mungkin beli 5 tahun sekali ataupun dah rosak baru beli yang baru. Vivo V70 ni bagus sebab apa? Dia menawarkan 6 tahun untuk security update dan juga 4 tahun untuk OS. Kira anda dapat 4 generasi OS yang berbeza dah nanti kan. Jadi dalam masa 6 tahun ni anda tak perlu lagi risau nak tukar smartphone baru ke apa. Sebab smartphone ni sendiri dah dikatakan sebagai sebuah smartphone yang tahan lasak dengan reka air yang nampak cantik dan yang saya suka dia kamera. Kita nak bincang balik bab kamera. Anda tengok sendiri kamera dekat sini, yang saya suka ni lah ini. Lampu dia Aura Light. Aura Light ni dia boleh adjust kecerahan kan. Bila kena muka tu dia soft,
soft je kat muka. Jadi bila anda selfie ke ataupun anda tak gambar guna kamera belakang ke, Aura Light ni memang membantu untuk mendapatkan tanggapan wajah yang lebih baik. Dan 200 megapiksel ni bukan 200 megapiksel yang biasa-biasa tau. Dia tambah juga dengan OIS. Jadi bila anda buat satu tangkapan gambar ataupun anda rakam video, walaupun keadaan yang bergegar, anda still lagi dapat satu rakaman yang stabil dekat sini. Dan saya suka dengan rakaman stabil itu, dia tak sakit kepala. Anda boleh tengoklah contoh-contoh tangkapan yang saya dah tangkap, dan saya suka juga satu benda lagi, iaitu film kamera mode 3.0. Guys, kita sedang rakam menggunakan Vivo V70 FE dan ini merupakan rakaman, tengok, inilah rakaman 4K. Jadi apa yang saya nak tahu, sambil saya jalan gegar ataupun tak, saya rasa okey je kat sini kan, nampak smooth je kat sini. Inilah kelebihan untuk Vivo V70 FE kita. Dan saya juga boleh zoom kat sini, dia still lagi tak nampak gegaran yang teruk. So guys, inilah rakaman untuk kamera depan ni. Saya boleh katakan kamera depan dia agak cantik kat sini, memuaskan dengan kualiti macam ni untuk harga dia. Sambil saya duduk kat sini pula kan, anda bandingkan sikit lah. Kalau tanya saya kat sini kita boleh zoom juga tau. Saya ada juga ini satu, tapi secara keseluruhan ni pakai 0.6 untuk lebih luas. Dan untuk versi FE ni saja, anda akan dapat satu features khas tau, iaitu anda akan dapat watermark daripada PopMart Ziga. Yang ini memang limited lah, dia ada dua jenis kat sini kan. Jadi bila dah ada satu watermark ni, anda bolehlah tunjuk kat kawan-kawan anda. Cuma yang lebih menarik dekat sini lah, dia ada fungsi AI yang lebih besar daripada smartphone yang ada dekat pasaran. Kalau yang macam biasa dia ada AI retouch kan, macam kita nak delete orang kat bahagian background ke kan, itu benda biasa lah tu, ataupun retouch bagi cantik sikit ke kan, nak buat color adjustment secara AI ke, itu benda biasa. Tapi apa yang luar biasa, kita ada AI Visual 2.0. AI Visual 2.0 ni macam-macam benda dia boleh buat. Contoh macam nak tukar kepada magic weather, bahagian belakang background anda tu tukar kepada pencahayaan ataupun cuaca yang lain. Nak guna AI Magic Landscape pun boleh dekat sini kan, tukar landscape anda kat bahagian belakang tu. Untuk gunakan fungsi AI ni, anda kena masuk dekat bahagian portrait dan dekat bahagian atas ni dia ada AI. Jadi AI visual ni macam-macam boleh buat. Dan anda tak perlu pun dah tangkap gambar tu baru nak adjust kan, sebab dekat sini adjustmentnya ada kat bahagian tepi ni je. Anda nak remove orang pun boleh buat kat sini, anda nak adjust cuaca pun ada dekat bahagian sini. Jadi itulah kelebihan untuk Vivo V70 FE. Dia ada kamera yang bagus, dia ada AI yang bagus, dia ada Aura Light kat sini 200 megapiksel untuk harga macam ni. Dia ada bateri yang besar dengan fast charging yang laju 90 watt. Nah, anda ada option untuk dapatkan warna lain selain pada purple ni. Contohnya macam warna Ocean Blue dan juga Urban Silver. Jadi apa pendapat anda tentang Vivo V70 FE? Adakah anda rasa V70 FE ni pun dah cukup bagus kan nak lawan dengan Vivo V70? Ataupun anda rasa Vivo V70 tu macam better lagi untuk nak tambah duit sedikit kan? Apa kata anda komen kat bahagian bawah, dan macam-macam lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Jumpa lagi.